Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Tuan Guru, Ustazah-Ustazah, Puan Guru, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat dipertemukan pada malam ini. Saya tengok ramai hari ni, saya jadi gugup pula. Masya-Allah, Pulau Pinang hebat masyarakat dia. Saya tengok promosi pun dahsyat juga kan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka-mereka yang sentiasa berusaha mewujudkan majlis-majlis ilmu. Baik tuan-tuan, kita nak berbicara tentang bagaimana Islam menangani sifat ekstremis di dalam agama. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, syaitan ini apabila dia goda manusia, dia nak jadikan manusia ini bainal ifrat wa tafrid. Sama ada dia nak jadikan manusia ini cuai dalam agama, ataupun nak jadikan manusia ini melampau dalam agama. Mana-mana satu manusia ini pergi, sama ada cuai ataupun melampau, dia tak kisah. Yang penting jangan duduk tengah-tengah. Kerana Islam ini sifat dia i'tidal. Islam ini sifat dia sederhana dan pertengahan. Apa saja yang menyebabkan kita cuai daripada agama itu merupakan talbisu iblis, belitan iblis. Dan apa saja yang menyebabkan kita melampau dalam agama juga merupakan belitan iblis. Cuma ramai di antara kita yang berbicara tentang kecuaian umat terhadap agama. Yang ni tak ada masalah. Ramai orang-orang kita kenal, mereka tahu meninggalkan kewajipan itu satu benda yang salah. Melakukan perkara yang haram itu merupakan satu yang dilarang. Yang ni orang-orang basic pun ada pengetahuan tentang dia. Tak susahlah untuk kita detect, amat mudah untuk detect orang yang cuai dalam agama. Bahkan orang yang melakukan kecuaian dalam agama pun dia tahu dia sedang cuai terhadap agama dia. Bila tanya orang yang tidak melakukan salat, Mika tahu tak solat ni wajib? Dia kata tahu. Mika tahu tak solat ni menyebabkan Mika berada dalam dosa? Dia kata tahu. Mana orang yang sedang melakukan kecuaian dalam agama, dia tahu dia sedang melakukan kesalahan. Boleh faham ke perkataan Mika ni? Saya orang Perak kan, Mika ni hang lah kan. Orang Kedah, orang Penang panggil hang lah kan. Tapi tak ramai yang ada pendadahan tentang kesilapan dan kesalahan hulu orang yang melampau dalam agama. Bahkan golongan yang melampau dalam agama ini agak lebih bahaya daripada mereka yang cuai. Kerana mereka yang cuai dalam agama, mereka tidak pernah menyandarkan amalan kecuaian itu dengan agama. Berbanding mereka yang melakukan kemelampauan dalam agama, mereka sentiasa merasakan diri mereka di atas kebenaran. Sebab itu kita nak bincang ini ni. Dan tuan-tuan, asas yang kita kena tahu sebelum daripada kita masuk kepada tajuk hari ini, sifat beragama merupakan sifat fitrah yang Allah Ta'ala letakkan dalam jiwa kita. Setiap manusia, bahkan majoriti manusia dalam dunia ni perlukan kepada agama. Sama ada Islam ataupun bukan Islam, dia perlu beragama, kerana itu fitrah. Kita pergilah hutan mana pun, walaupun dakwah Islam tak pernah sampai kat dia, dia ada agama dan dia ada ritual dia sendiri, kerana itu tuntutan fitrah.
perlukan kepada agama, jiwa perlukan kepada Tuhan. Cuma Islam letakkan undang-undang ataupun disiplin. Nak beragama, nak mendekatkan diri kepada Tuhan, mesti melalui jalan wahyu. Mesti melalui jalan wahyu. Kerana dunia ni, majoriti orang beragama dan masing-masing ada ritual dia. Kalau tanya Sami Buddha, dia pun ada ritual dia. Dia tak makan daging. Ada yang vegetarian. Semua nak menghampirkan diri kepada Tuhan. Dia ada puasa dia sendiri, orang yang bukan Islam. Tapi Islam, agama ini, dia mengatakan sesiapa yang nak menghampirkan diri kepada Tuhan dia perlu ikut disiplin wahyu. Maka dihantar seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang mengajar kita agama. Maka Nabi ni menyampaikan wahyu yang berbentuk Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita ikut. Dan setiap orang mempunyai kewajipan untuk mengikut Nabi ni. Cuma oleh kerana kita ni makin lama makin jauh dengan Nabi, kemampuan nak faham Quran dan Sunnah ini makin kurang, maka ulama kata boleh kita bertaklid dengan mazhab-mazhab yang mu'tabar. Boleh kita bertaklid dengan mazhab-mazhab yang tertentu untuk menyampaikan kita kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita berbicara tentang sifat ekstremis, sifat ekstrim dalam agama, tuan-tuan, ekstrim ni dua benda, ataupun kita kata dua bahagian. Yang pertama, ekstrim seseorang itu terhadap ajaran agama dia sendiri. Ekstrim seseorang itu terhadap ajaran agama dia. Bahkan Nabi dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Ahmad, walaupun hadis ini ada sebahagian ulama kritik, ada yang kata dhaif, tetapi Imam Ahmad mensahihkan dan makna dia betul. Di dalam riwayat menyebut, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh, yanfauna anhu tahrif al-ghalin, wa intihal al-mubtilin, wa ta'wil al-jahilin." Akan dibawa ilmu agama ini daripada setiap generasi oleh orang-orang yang baik daripada kalangan mereka. Setiap zaman akan ada orang yang bawa amanah untuk memikul tanggungjawab bawa ilmu agama. Dan bawa ilmu agama ni bukan semata-mata bawa untuk amal diri sendiri dah. Sebab dalam riwayat ni sebut, dia kata bukan yahmilu semata-mata, bukan hanya bawa ilmu agama untuk pakai diri sendiri. Sebab ramai orang ini kata, Allah, saya tak bayarlah cakap-cakap orang ni, saya tak mau jaga tepikan orang, biarlah dia nak jadi apa pun. Tak. Riwayat ni tak kata gitu. Orang yang baik daripada kalangan setiap zaman ni, Nabi kata, mereka yang memikul tanggungjawab agama, memikul ilmu agama. Dalam masa yang sama, mereka juga melakukan ataupun melaksanakan tanggungjawab yanfauna anhu tahrifal ghalin. Mereka menafikan daripada agama ini pemesongan, tahrifal ghalin, pemesongan agama yang dilakukan oleh orang-orang yang melampau dalam agama. Orang yang nak beragama tapi tak ada disiplin, mereka akan memesongkan agama. Kerana sifat agama ini tidak ada kemelampauan. Jadi golongan yang amanah, orang yang memikul tanggungjawab agama, kata Nabi dalam riwayat ini, tanggungjawab dia yang pertama, pikul ilmu agama untuk diri dia, dan juga dia ada tanggungjawab membersihkan agama daripada penyelewengan orang-orang yang melampau dalam agama. Wantihal al-mubtilin, dan ajaran-ajaran ibadat orang yang nak membatalkan agama, seperti golongan zanadiqah, seperti golongan anti hadis yang melakukan pembatalan agama, seolah-olah nak kata hadis tak boleh pakai. Wa ta'wil al-jahilin, dan takwilan orang yang jahil. Ini yang Nabi sebut, Nabi isyarat dalam riwayat ini.
bahawasanya golongan-golongan yang amanah setiap zaman akan melakukan pembersihan daripada 3 golongan ni. Kerana 3 golongan ni merosakkan ajaran agama, merosakkan keaslian agama. Maka Islam meletakkan beberapa asas untuk kita faham supaya kita ni tak terjebak dalam sifat ekstrim dalam agama. Ekstrim ketika mana kita beragama. Maka Islam letakkan, yang pertama kita kena tahu, ajaran Islam adalah ajaran yang taisir, ajaran yang memudahkan. Syariat Nabi ni syariat yang mudah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala mahu kamu merasa mudah, Allah Ta'ala tak mahu kamu rasa susah. Itu sifat ataupun khasais pertama yang kita kena letak dalam jiwa, supaya kita tak jadi golongan yang melampau ketika mana beragama. Kita kena tahu Islam sifat dia itu sifat taisir. Bu'istu bil hanifiyyati samhah. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, aku diutuskan dengan satu ajaran agama yang hanif, ajaran agama yang jauh daripada syirik, dan juga ajaran agama yang samhah, yang memaafkan. Sebab itu tuan-tuan, banyak mana pun dosa satu orang, cara nak hapus dosa dalam syariat Islam ni, kalau dosa dia dengan Tuhan, hanyalah taubat. Hanyalah taubat. Tapi kalau kita pergi pada syariat Nabi Musa alaihi salam, agak kerah. Kalau kita baca suratul Baqarah, kata Nabi Allah Musa, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kata Musa, wahai kaumku. Musa diperintahkan oleh Allah pergi ke bukit Tur Sina, pergi ke Sinai nak ambil wahyu. Maka bila Musa balik, Musa tengok kaum dia sembah lembu, melakukan syirik pada Allah, melakukan dosa. Maka bila Musa balik, dia tengok kaum dia melakukan dosa pada Allah. Musa kata, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu telah melakukan kezaliman terhadap diri kamu, bittikhadhikumul ijl, dengan kamu menjadikan lembu ni sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum, maka hendaklah kamu segera melakukan taubat kepada Tuhan kamu. Macam mana nak melakukan taubat? Faqtulu anfusakum, hendaklah kamu bunuh diri kamu. Agak-agak tuan-tuan, kalau syariat kita macam tu, bila kita nak taubat? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Zalikum khairul lakum 'inda bari'ikum, itu lebih baik untuk kamu di sisi Tuhan kamu. Fataba 'alaikum, mudah-mudahan dia Tuhan terima taubat kamu. Innahu huwat tawwabur rahim, kerana Tuhan itu Maha penerima taubat dan Tuhan itu Maha pengasih. Tapi alhamdulillah, kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dosa kita dengan Tuhan hanya memadai dengan hanya taubat. Kecuali kalau dosa tu dosa yang melibatkan qada, yang tu kena qada lah. Macam dia tinggal puasa, dia kena qada lah. Cuma salat ni ada khilaf sikit lah. Tinggal solat ada khilaf sikit, kena qada ke kalau ditinggal dengan sengaja, kena qada ke tidak, iaitu ada khilaf. Sebagian ulama kata tak perlu qada, hanya perlu taubat. Majoriti kata kena qada. Tapi taubat tu wajib lah. Kita duk bincang qada tak qada, tak qada tak qada, lupa nak taubat. Itu bahaya juga kan. Baik. Tuan-tuan, itu yang pertama, asas yang kita kena tahu, supaya kita ni tak terlibat dalam sifat ekstrim ketika beragama. Yang kedua, Islam gabung jalinkan di antara 3 sifat ketika kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla.
Kita nak beriman kepada Allah ni, kita kena gabungkan 3 sifat yang utama. Sifat yang pertama al-khawf, sifat yang kedua ar-raja, dan sifat yang ketiga al-mahabbah. Sifat yang pertama itu adalah sifat al-khawf, takut dengan azab Allah. Orang beriman bila dibacakan pada dia ayat azab, dia kena rasa takut. Bila satu orang ustaz datang cerita pasal ayat azab, dia kena rasa takut. Bukan dia kena buat aduan kat masjid supaya ustaz ni tak datang lagi. Ada tak? Kadang-kadang ustaz baca ayat-ayat tentang ancaman azab, dia rasa takut, lepas tu dia buat aduan kat masjid. Jangan panggil dah ustaz ni, kita mau panggil ustaz-ustaz yang lawak. Tak betul ya tu. Kita kena tahu, agama ni bukan hanya ketawa. Ya, agama ni kadang-kadang memberikan berita gembira kepada mereka yang melakukan taat, tetapi agama juga memberikan ancaman kepada mereka yang melakukan maksiat. Sebab itu surah yang kedua turun kepada Nabi lepas Iqra, selepas Allah Ta'ala suruh baca dan berilmu, Allah Ta'ala kata kat Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Qum fa'anzir, dalam suratul Muddathir kan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun dan berikan amaran, berikan ancaman kepada mereka yang melakukan dosa. Bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat, maka Nabi pun panjat bukit Safa. Panjat bukit Safa. Nabi kata, ya bani Fahar wa ya bani Uday, in akhbartukum bi anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqi. Qalu ma jarabna alayka kadhiban ya Muhammad. Qala inni ya ma'syara Quraisy inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Nabi panjat bukit Safa, Nabi kata, wahai ya bani Fahar, wahai anak cucu Fahar, wahai anak cucu Uday, kalau aku khabarkan kepada kamu hari ini ada beberapa ekor kuda, ataupun beberapa ekor kuda yang atasnya ada tentera. Maknanya dalam bahasa Inggeris kita panggil knight, dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Tentera berkuda. Senang yang Melayu ni kan, gabung gitu ya, tentera berkuda. Ke zaman tu hebat lah, Faris, tentera berkuda ni hebat lah zaman tu, knight. Nabi kata, kalau ada beberapa tentera berkuda datang nak serang kamu dalam keadaan kamu tidak bersedia dan tak sedar, adakah kamu percaya apa yang aku cakap? Kata Quraisy, kami percaya kerana kami tak pernah ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai Muhammad. Nabi kata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memberi berita buruk kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa kamu. Itu yang Abu Lahab marah. Tabballaka ya Muhammad sa'ira al-yawm, celaka kamu Muhammad satu hari ni. Tapi nak katanya ini sifat yang pertama, asas yang pertama, kita nak beriman kepada Allah mesti ada timbul rasa takut dengan azab. Tapi bukan hanya semata-mata takut, kerana kalau orang ni dia semata-mata takut, dia akan lari. Kita takut dengan bos, muka bos kita tak mau tengok. Dia ada satu lagi sifat yang kita kena letak ketika beriman, iaitu sifat ar-raja, sifat mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita bukan hanya takut pada azab, tetapi kita juga harapkan keampunan. Maka Nabi SAW cerita dalam riwayat, banyak orang yang berdosa, tiba-tiba bila taubat Allah Ta'ala ampun dosa dia. Supaya kita ni rasa, aku walaupun banyak dosa, tapi ruang untuk taubat tu masih ada. It's never too late. Maknanya dalam agama ni tak ada istilah terlalu terlewat, tak ada. Ada orang kata kadang-kadang, ustaz saya ni dulu jahiliah ustaz,
Lambat nak sedar ni baru nak sedar. Kita kata tak, belum terlewat. Selagi mana matahari tak naik daripada barat, dan selagi mana nyawa masih lagi dalam kandungan badan, maka belum terlewat. Belum terlewat. Dalam riwayat menyebut satu orang dah bunuh 100 nyawa kan, nak taubat. Dah taubat dah ni, bila nak keluar daripada bumi, nak pergi belajar, nak pergi beribadat, nak pergi sembah Tuhan, belum sembah lagi, mati tengah-tengah jalan. Tuhan ampun dah. Bukan, hadis ni bukan maksud Nabi suruh kita bunuh 100 orang betul taubat, tak. Nabi nak kata satu orang dah bunuh 100 nyawa pun ada ruang taubat, apatah lagi kamu yang tak sampai lagi 100 nyawa. Yang kamu bunuh belum seorang bunuh lagi pun. Maknanya ruang taubat tu masih terbuka. Berharaplah kepada Tuhan. So dia balance. Kerana kalau kita hanya beriman kepada Allah hanya semata-mata dengan sifat khauf, takut kepada azab semata-mata, maka kita akan jadi khawarij yang mengkafirkan orang yang melakukan maksiat. Siapa lakukan maksiat, kafir, maka bunuh. Kerana dia cuma takut dengan azab. Pada dia taubat tak ada. Bukan tak ada, mana taubat tu ruang kecil je. Siapa yang buat dosa, kafir. Maka seimbang. Kalau hanya semata-mata harap kepada keampunan Allah Azza wa Jal, tak ada rasa takut dengan azab, maka kita akan jadi murjiah. Kita akan jadi murjiah. Tak apalah, saya ni pakai macam ni, tak tutup aurat pun, tapi aurat hati saya tutup. Kan? Ada tak? Kan? Dia tak takut dengan ancaman tu. Maka sifat ni perlu digabung jalin. Dan yang ketiga, kena ada rasa cinta, mahabbah. Sifat cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu amat sayang kepada Allah, amat sayang kepada Tuhan dia. Tapi sayang ini mesti ada takut, mesti ada harap. Dia tak boleh sayang semata. Kerana kalau sayang semata, ada orang-orang Quraisy yang cinta kepada Allah, melakukan korban kepada Allah Azza wa Jal, tapi dalam masa yang sama melakukan syirik kerana tak takut dengan ancaman dan tidak mengharapkan sesuatu daripada Allah. Mereka menjadikan berhala itu sebagai gantian walaupun mereka cinta pada Allah. Baik, tuan-tuan, sebab itu dalam hadis Nabi menyebut halakal mutanatti'un, binasalah mereka-mereka yang melampau dalam agama. Binasalah mereka yang melampau. Nabi masuklah masjid, dalam hadis Bukhari, Nabi masuklah masjid, Nabi tengok di antara dua tiang tu ada satu tali. Tali diikat di antara dua tiang. Nabi kata, ma hadzal habl? Ni tali apa ni? Sahabat kata, hadza habl li Zainab. Ini tali Zainab. Idza fatarat ta'allaqat bihi. Bila Zainab ni solat malam, bila dia penat, tak larat nak solat, dia qiyamul lail panjang. Qiyamul lail salah kan? Qiyamul lail tak salah, kan? Tapi sifat kemelampauan tu ada, sampai nak kena ikat tali di antara dua tiang. Bila penat, dia akan bersandar kat tiang tu supaya tiang tu tolak balik dia ke depan. Bila dia penat, dia ngantuk, dia akan nak terbaring, tiang tu akan tolak ke depan. Maknanya, bukan tiang, tali akan tolak ke depan supaya dia kekal dalam keadaan berzikir kepada Allah waktu malam. Nabi kata, hulluh, cabut. Ini sifat melampau ni. Cabut. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud ataupun falyaq'ud. Innallaha la yamal hatta tamallu ataupun hatta tamullu. Nabi kata, buka tali ni. Satu orang daripada kamu salatlah bila mana dia mampu. Kalau tak mampu, hendaklah dia duduk ataupun dia baring tidur. Jangan ada sifat melampau ni.
Allah Ta'ala tak jemu. Kamu nanti akan jemu. Kamu nanti akan jemu. Baik. Tuan-tuan, asas yang ketiga yang kita kena tahu, Islam tidak mengiktiraf satu sifat, mengasingkan diri daripada dunia, masuk dalam masjid, tinggal buang dunia terus. Ini juga sifat melampau. Kata Allah dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah habuan kamu di dunia akhirat ni. Cari habuan kamu di negeri akhirat. Cari pahala banyak-banyak. Wala tansa nasibaka minad dunya, wahai Muhammad, tapi kamu jangan lupa habuan kamu dalam dunia. Mana sifat rahbaniyah, sifat kerahiban, duduk dalam masjid tak keluar-keluar, tak ambil tahu pasal dunia ni, bukan sifat yang diiktiraf oleh Islam. Islam, dia kata kamu kena solat, tapi dalam masa yang sama kamu kena tahu apa yang berlaku dalam dunia. Kamu kena ambil tahu sahabat-sahabat kamu buat apa. Kamu kena tegur kalau nampak maksiat depan mata. Bukan mana Islam ni buang dunia terus duduk dalam masjid berzikir, tak. Islam suruh kamu bekerja, beri makan kepada anak bini, beri nafkah, ambil tahu urusan politik. Kerana dalam Islam ada politik. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, dia pernah menegur 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ni, tuan-tuan, dia datang jumpa Nabi, nak jumpa Nabi, tanya pasal cara ibadat Nabi. Nabi tak ada, so ditanya kat isteri Nabi. Jadi isteri Nabi ni pun cerita macam mana cara ibadat Nabi. Jadi bila dia dengar cara Nabi ibadat, dia kata, ish, kalau cara tu Nabi ibadat, kita kena buat lebih ekstrim. Sebab Nabi ni ampun dosa. Nabi ni dosa dia ampun dah. Kita ni tak terampun, belum terampun lagi, dosa banyak. So kita kena buat lebih daripada apa yang Nabi buat. Dia kata apa? Yang seorang, 3 orang ni, yang seorang kata, amma ana usalli wala arqud, wa amma ana, yang seorang lagi dia kata, wa amma ana asumu wala uftir, yang seorang lagi kata, wa amma ana a'tazilun nisa. Dia cakap, mungkin dia cakap depan isteri Nabi, sebab lepas tu Nabi tahu. Yang seorang dia kata, aku nak solat, aku tak mau tidur siang malam, nak solat semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Yang seorang lagi kata, aku ni nak puasa, tak mau berbuka langsung, hari-hari nak puasa hari-hari. Yang seorang lagi kata, aku tak mau kahwin, aku nak fokus pada ibadat. Kalau aku kahwin nanti kena bagi nafkah kat isteri, aku nak fokus pada ibadat saja. Tuan-tuan, kalau ikut akal kita, baik ke tak baik orang ni? Kalau kita lah sebagai penilai agama pada 3 orang ni, baik ke tak baik? Baik, tuan-tuan. Baguslah tak? Tiap-tiap hari qiyamul lail tak mau tidur, tuan-tuan boleh buat? Saya tiap-tiap hari tidur. Qiyamul lail entah bila. Tiap-tiap hari nak puasa. Kita bila puasa? Ramadan je. Tu pun lupa kadang. Bangun pagi makan nasi goreng malam. Siapa orang lain tak makan, aku seorang yang makan puasa? Sebab jarang sangat puasa, lupa hari tu Ramadan. Tapi dia nak puasa tiap hari. Yang seorang tak nak kahwin, yang kita tak sempat-sempat nak kahwin. Tak salah orang kahwin ni kan, baguslah. Kahwin cepat-cepat ni pun bagus kalau ada duit. Kalau ikut akal kita bagus. Tapi bila sampai berita ni kat Nabi, Nabi panggil 3 orang ni, Nabi tegur. Nabi kata, amma ana la akhsyakum lillah wa atqakum lahu.
Sesungguhnya aku ni orang yang paling bertakwa dan paling takut pada Allah. Walakinni usalli wa arqud wa asum wa uftir wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata, aku ni orang yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa. Nabi sebut ni bukan Nabi nak bangga diri, tapi Nabi nak ajar. Kita kalau orang hentam kita kan, orang hentam kita sangat, apalah fresh graduate pun dah dilantik jadi itu jadi ini kan, orang duk hentam kita lah. Kita boleh tak beritahu, saya ni ialah lulusan sekian dapat pointer sekian. Kita nak bagi tahu kat dia, bukan nak bangga, tapi hang duk kritik aku sangat. Aku nak tanya hang pointer apa kan, nak tanya hang lulusan apa, bukan nak bangga. Nabi nak bagi tahu, aku adalah orang yang paling bertakwa dan orang yang paling takut pada Allah. Tapi dalam masa yang sama aku solat juga dan aku tidur juga. Aku puasa juga dan aku berbuka juga. Dan aku kahwin juga. Sesiapa yang benci kepada sunnah aku, bukanlah daripada golongan aku. Ini kadang-kadang penyakit sifat melampau yang menyerang orang-orang yang ingin beragama. Apa dia? Bila kita bagi tahu tentang sesuatu sunnah, dia kata iyalah yang tu Nabi punya versi, yang kita nak buat yang lebih baik punya. Sifat melampau. Sebab tu orang pernah tanya pada Imam Malik Asy-Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam. Orang tanya Imam Malik, boleh tak aku ihram daripada Masjid Nabawi? Nabi ihram kat mana tuan-tuan? Zulhulaifah kan? Bir Ali lah. Hari ni orang panggil Bir Ali, Abar Ali. Jadi kalau kita daripada Madinah, kalau kita daripada Malaysia ni sampai Madinah dulu, kita akan berihram di miqat. Kita akan berihram di miqat Bir Ali. Kerana Nabi ihram di situ. Dia tanya Imam Malik, aku kalau nak pergi haji, nak ihram di mana? Kata Imam Malik, ahrim haitsuma ahraman Nabi. Kamu berihramlah di mana tempat Nabi ihram. Dia kata, boleh tak aku berihram di Masjid Nabawi? Imam Malik kata tak boleh. Dia kata, pasal apa tak boleh? Innama amyalun aziduha. Pasal apa tak boleh? Cuma jarak yang aku tambah. Dekat Bir Ali tu Nabi buat, aku tambah sikit jarak nak pergi kat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan afdal, banyak kelebihan Masjid Nabawi ni. Imam Malik kata, akhsha an tusibakal fitnah. Aku bimbang nanti akan kena pada engkau bala. Apa bala dia? Dia kata, ayu fitnah. Bala apa? Bala melampau dalam agama. Apa Imam Malik kata? Ayu fitnatin a'zam min annaka i'taqadta bi annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa fitnah ataupun apa bencana yang lebih besar daripada apabila engkau menganggap diri engkau telah melebihkan ataupun telah mendahului Nabi dalam satu fadilat yang Nabi cuai tentang dia. Sifat melampau. Baik tuan-tuan, yang ketiga, Islam suruh kita ni beri hak kepada orang yang berhak. Walaupun agama ada hak atas jasad kita ni, tapi dia tetap berikan jasad kita ni hak pada orang lain. Nabi pesan pada Abdullah bin Amr, Nabi kata, inna li jasadika alayka haqqa wa li zawrika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa wa li rabbika alayka haqqa. Untuk sesungguhnya untuk Tuhan kamu ke atas jasad kamu dia ada hak. Juga untuk keluarga kamu ke atas jasad kamu juga dia ada hak. Untuk tetamu kamu juga ke atas jasad kamu dia ada hak. Dan untuk keluarga kamu mereka juga ada hak terhadap jasad kamu. Kena bagi. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan semua orang yang berhak haknya. Kita kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa kita nak beragama kan. Orang bayar kita gaji, suruh jaga pejabat, jaga kaunter daripada pukul 10 sampai pukul 1 petang. Pukul 10 pejabat, pukul 8 lah. Pukul 8 sampai 1 petang.
Kita ditugaskan untuk jaga kaunter, kita tinggal pergi solat duha sejam. Adakah itu sifat yang diinginkan oleh agama ataupun menyusahkan orang? Saya tak katalah solat duha tu salah, tapi waktu di mana awak dibayar gaji untuk memberikan hak kepada mereka yang berhak. Nak solat duha sebelum tu, sebelum pukul 8, 7.30 solat duha. 7.30 dah masuk duha. Sekarang duha masuk, dia 15 minit lepas matahari terbit. Matahari terbit berapa? 7.30. Mana 7.45 boleh? So kita kena faham, tetamu datang rumah, minta maaf saya nak pergi solat duha je. Layanlah tetamu lu, Syekh. Tamu datang ada hak. Dia nak tunjuk dia beragama lah, kan? Tak kena tempat. Tetamu datang, layan tetamu. Berikan hak kepada mereka yang berhak. Saya nak sebut pada tuan-tuan satu hadis yang agak menarik juga. Nabi kata, inna likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah, faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat syiratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Hadis sahih riwayat Ibn Hibban. Sesungguhnya bagi setiap amalan itu ada kesungguhan. Dalam amalan kita ni kadang-kadang kita bersungguh lebih, dan kadang-kadang bila kita bersungguh tu akan datang satu masa kita fatrah, satu masa kita lesu, kita tak larat, kita malas. Biasa kita amal solat duha ni, tapi ada satu masa kita malas sungguh nak solat. Nabi pesan, Nabi kata setiap amalan kamu ni kadang-kadang ada waktu kamu rajin, dan bila kamu rajin tu kadang-kadang datang waktu malas. Nabi kata waktu dia rajin tu, kalau rajin dia pergi kepada sunnah aku, maka dia akan berjaya. Tetapi kalau waktu rajin dia tu dia pergi tempat lain selain daripada sunnah, maka dia tu akan binasa. Waktu rajin tu tuan-tuan cari sunnah. Cari sunnah. Cari sunnah. Baik. Dan Islam juga suruh kita meraihkan suasana manusia. Nabi dia ajar sahabat-sahabat ni ikut status dia masing-masing, ikut ilmu, ikut syakhsiah, ikut personality. Tak sama Nabi ajar. Ada orang ni Nabi ajar ni, orang ni Nabi ajar ni. Orang ni tanya apa Islam yang baik, Nabi kata kamu bagi makan, bagi salam. Yang ni Nabi kata kamu pergi jihad. Yang ni Nabi kata solat 5 rakaat, 5 waktu. Jawapan Nabi tak sama. Maka kita pun macam tu. Ada kan badui kencing dalam masjid Nabi kan, Nabi tak marah dah, kerana Nabi nak raikan perbezaan itu. So kita pun kena raikan perbezaan tu. Macam mana kalau kita jadi imam? Kita jadi imam ke R&R, tak pernah jadi imam, teringin jadi imam. Orang tolak jadi imam dekat R&R, highway kan, rehat dan rawat. Kita tahu R&R ni tempat orang musafir. Kita bila ditolak jadi imam, bantai surah Yasin sampai habis 1 rakaat. Melampau. Sebab itu Nabi dalam hadis, Nabi marah dekat Muaz. Bila Muaz baca panjang, Nabi kata afattanun anta ya Muaz, adakah kamu nak menimbulkan fitnah dalam agama ni wahai Muaz? Bahkan dalam hadis yang Nabi kata idza shalla ahadukumun nas falyusalli bihim falyukhaffif. Apabila salah seorang pada kamu mengimamkan manusia, hendaklah kamu ringankan solat itu. Fa inna fihimul marid wal kabir wad dhaif. Kerana dalam manusia itu ada yang sakit, ada yang tua, dan ada yang tak larat. Idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau dia solat seorang-seorang, maka panjang macam mana pun tak apalah. Tapi kita terbalik, bila jadi imam tu panjang, bila solat seorang-seorang pendek je. Dan Nabi SAW juga nak merawat sifat ekstrim dalam beragama ni.
Nabi juga kadang-kadang marah golongan-golongan yang tak mau ambil rukhsah. Nabi berikan kemudahan. Dan saya sebut dalam poin yang pertama tadi, Islam ini bersifat taisir. Islam bersifat taisir. Nabi pernah marah golongan-golongan yang tak mau ambil rukhsah. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah sebut pada mereka-mereka yang tak mau berbuka walaupun telah mudarat diri dia. Nabi pergi musafir dekat Mekah, ke Mekah, puasa, mudarat dah, semua penat belaka dah. Kalau tak berbuka boleh menyebabkan mudarat pada diri. Nabi buka, sahabat-sahabat sebahagian tidak berbuka. Nabi kata, ulaikal usah, mereka itu golongan yang melakukan maksiat kepada Tuhan. Sebab itu Nabi kata, ma balu aqwam yatanazzahuna an syai'in asna'u. Nabi kata, fa wallahi inni a'lamuhum billah wa asyaduhum lahu khasyah. Hadis Bukhari. Apa kena dengan kaum-kaum yang tak mau buat apa yang aku buat? Kan kita kadang-kadang kita mengajar fiqh kan, kita kata, tuan-tuan, Islam benarkan bila kita bermusafir, bila sampai kepada jarak tertentu, Islam benarkan untuk kita qasar salat daripada 4 jadi 2. Dia kata, tak apalah kan, kita nak buat 4 lah, kerana 4 ni nampak banyak lagi, pahala banyak. Tak, 2 tu pahala banyak. 4 tu khilaful aula. 4, kalau kita musafir, kita salat 4, kita menyalahi sunnah. Kecuali kalau kita ikut imam 4. Dengar betul? Kita kalau kita salat sama-sama musafir, dia salat 2, kita salat 2 lah. Tanya dia, imam nak qasar ke apa? Qasar. Okey, qasar, saya qasar sebab saya pun musafir juga. 2. Kalau kita salat 4, dia salat 2, tak apa, saya walaupun saya musafir, saya takwa lebih pada saya takwa lebih, saya buat 4. Takwa bukan takwa kan. Orang Penang takwa apa? Tahu kan? Takwa saya lebih, kata tak. Khilaful aula. Kecuali kalau imam tu bukan imam musafir. Kita musafir. Macam saya ni musafir lah. Orang Perak kan. So datang sini, saya solat belakang imam 4, saya solat 4. Kata Ibn Abbas, itu sunnah. Sunnah tu Abil Qasim, sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sama-sama musafir, solat 2. Khilaful aula, solat 4. Menyalahi sunnah, menyalahi yang lebih utama. Nabi kata, apa pasal satu-satu kaum tak mau ambil rukhsah aku, walaupun dalam keadaan mereka berhajat kepada rukhsah, sampai guling-guling tak nak buka puasa walaupun dah musafir, mudarat. Dia kata, apa pula kita nak buka? Kita sekarang ni musafir, naik kapal terbang, bukan naik unta macam dulu. Tuan-tuan, mungkin kita tak pernah kena kot. Kita katalah kita ni negara timur kan, so matahari naik kat kita dulu. So kita katalah pukul 6 suku kita mula puasa. Lepas tu kita naik kapal terbang, kita nak pergi ke negara barat. Bila katalah kita pergi US, masa kita naik kapal terbang pukul 8 pagi, kita dah berapa jam puasa kat Malaysia? Let's say 2 petang lah. Daripada 6 pagi sampai 2 petang, berapa jam kita dah puasa kat Malaysia? 8 jam lebih kurang. Lepas tu kita naik kapal terbang sampai ke Jordan. Tak payah US lah, Jordan lebih barat. Dia lewat 5 jam. So kita sampai dekat Jordan, patutnya dekat Malaysia dah 7.30 malam, dah buka dah. Kita sampai kat Jordan baru 2.30 petang. Tak pingsan. Sebab tu Islam benarkan untuk kita buka, kerana mudarat. Kalau dia tahan tak apalah. Tapi kalau sampai guling-guling kan, sakit perut, bukalah kalau dia musafir. Baik. Itu boleh. Itu baru peringkat jenis yang pertama, ekstrim dalam beragama, maknanya ekstrim untuk diri dia sendiri. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, Nabi tak benarkan kita beribadat dengan menyeksa diri. Nabi tak benarkan. Sebab tu mana-mana yang pukul-pukul badan tu bukan Islam. Tu dia sendiri.
Nabi pernah tengok satu orang berdiri tengah panah. Nabi tanya pasal apa tu? Dia kata dia nazar, kalau Allah Ta'ala bagi dia sesuatu, dia nak berdiri tengah panah dalam keadaan puasa. Nabi kata, murru falyastadhil fayutimmu siyamahu. Teduhkan dia, tapi dia boleh teruskan puasa. Kerana puasa tak mudarat, tapi berdiri tengah panah ni mudarat. Nabi tak benar kan? Nabi tak benar kan? Kita nak ibadat jangan sampai menyeksa diri, memudaratkan diri. Tak benar, tak boleh. Baik. Yang kedua, jenis yang kedua adalah ekstrim terhadap orang lain. Tuan-tuan, hari ini kita dengar macam-macam golongan-golongan yang mendakwa mereka ini bawa Islam, tetapi Islam berlepas diri daripada mereka. Mereka mendakwa mereka ini daulah Islam, tetapi Islam berlepas diri daripada mereka. Berdasarkan maklumat yang sampai pada saya lah, wallahu alam, saya bertanya kepada syekh-syekh saya yang berada di Syam, yang berada di bumi Syam, keseluruhan mereka tidak menyokong apa yang dilakukan oleh IS, kerana mereka banyak menimbulkan fitnah kepada umat Islam. Setakat maklumat yang sampai kat saya itulah. Walaupun mereka mendakwa mereka itu bawa Islam, saya minta maaf kalau ada yang tak setuju, tapi itu maklumat yang saya dapat kepada mereka-mereka yang berada di medan bersama-sama dengan IS. Apa sebab mereka ini muncul? Apa sebab ekstremis terhadap orang lain muncul? Yang pertama tadi, apabila mereka hanya takut pada azab, tak ada ar-raja, maka sesiapa yang melakukan dosa kafir. Sebab itu Islam letakkan remedi, Islam letakkan penawar, ataupun Islam letakkan sifat-sifat yang boleh merawat benda ni. Maka Islam kata sesiapa yang melakukan dosa besar tidak mengkafirkan seseorang selagi mana dia tak melakukan syirik. Dosa besar tak mengkafirkan orang, kecuali dalam bab tertentu macam salat ada khilaf. Ada yang kata siapa 3 salat dengan sengaja maka kafir. Mazhab Ahmad mengatakan demikian. Tapi secara umumnya, sesiapa yang melakukan dosa besar belum lagi kafir. Belum lagi kafir. Pintu taubat masih terbuka. Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi, hadis riwayat Muslim. Sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit daripada barat, maka Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Itu yang pertama. Sifat yang ekstrim ialah sifat khawarij, sifat orang yang mengkafirkan orang suka-suka. Islam letakkan disiplin sebelum mengkafirkan tu. Kena ada disiplin dulu, kena ada ta'ani, kena slow-slow. Jangan dok kafirkan orang suka-suka. Katalah satu orang, dia dengar azan, dia kata tak guna betul. Dia dengar azan, dia kata tak guna betul. Boleh tak kita kafirkan dia? Dihina azan. Tanya dulu, apa yang tak guna tu? Azan ke tak guna ataupun siapa ni? Tahu tak, perkataan itu secara zahirnya boleh membawa kepada rosaknya iman. Dia kata aku bukan apa, tak suka kat azan tu, aku tak suka kat muazzin tu. Tadi aku nampak dia main nombor ekor, tiba-tiba waktu zuhur dia pula azan. Tu kata tak guna, maka tak kafir. Sebab tu ulama kata sebelum mengkafirkan orang kena tabayyun. Sebelum nak kata satu orang kafir, kena ada proses, kena semak dan siasat, kena intifaul mawani', perkara-perkara yang menghalang daripada kekufuran itu mesti tak ada, baru kita boleh kafirkan dia. Apa perkara yang menghalang kekufuran? Walaupun kalam zahirnya macam kufur, tapi dia tak kafir. 4 perkara paling tidak. Yang pertama, jahil. Disebut kerana dia jahil, so kita kena bagi tahu dia. Perkataan ini boleh membawa kepada kufur. Dia kata, ya ke? Astaghfirullahalazim, aku tak maksud tu. Yang kedua, silap. Bila dia tersilap, jangan kita hukum atas kesilapan dia. Yang ketiga, dipaksa.
illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia dipaksa untuk berkata-kata dengan kata-kata kufur sedangkan jiwa dia tenteram dengan iman, maka dia tak kafir. So kita kena tanya dulu, semalam hang sebut perkataan yang mengkufurkan, betul ke hang maksudkan tu? Dia kata tak, semalam kena paksa. Kalau tak aku kena bunuh semalam. Maka kita kata okey, tak kafir. Ataupun ada takwilan dia sendiri, maka kita tak kafirkan dia. Kalau takwilan itu takwilan yang ada asas. Sebab tu Nabi larang mengkafirkan orang lain. Nabi kata man qala li akhihi muslim ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Sesiapa yang kata pada saudara dia semuslim wahai kafir, maka telah tetaplah kufur ke atas salah seorang daripada mereka. Kalau yang dituduh tak kafir, maka akan kembali kekufuran itu kepada yang menuduh. Bahkan dalam riwayat Bukhari menyebut, sesiapa yang man rama mu'minan bil kufur fahuwa kaqatlih. Sesiapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekufuran tanpa bukti, maka dosanya seolah-olah dia telah membunuh orang yang dituduh tu. So nak mengkafirkan orang, tuan-tuan, kena jaga-jaga. Dia beza. Kita mengkafirkan orang secara tertentu, hang kafir, yang tu tak boleh. Tapi kalau kita sebut secara umum, menyebut perkataan ini boleh membawa kepada kekufuran, tu tak apa. Kita kena bezakan di antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Takfir mutlak ni maksudnya, siapa yang kata ada Tuhan lain selain pada Allah, maka dia kafir. Tak semestinya kita kafirkan satu individu, kerana kita sebut secara umum. Baik. Dan sifat ekstremis terhadap orang lain ni juga kadang-kadang disebabkan oleh pemahaman yang cetek terhadap dalil-dalil. Golongan Khawarij, Nabi kata apa? Yaqra'una al-Quran wa la yujawizuna hanajirahum. Golongan Khawarij yang suka bunuh orang ni, ekstrim ni, ialah mereka-mereka yang membaca Quran, tetapi bacaan Quran tu tak lepas daripada kerongkong, tak sampai ke jiwa. Mereka hanya faham dalil tu literal. Ini juga bahaya. Maka sebab tu, tuan-tuan, kita kena tanya para ulama sebelum melakukan sesuatu keputusan. Kerana para ulama mereka menggabungkan pemahaman daripada beberapa dalil. Kerana kita baca satu dalil, dia bahaya. Sebagai contoh saya bagi, ada satu orang nama dia Samir Islambuli. Samir Islambuli, saya rasa dia ni orang Turki kot. Dia tulis satu buku tu tajuk dia Tahrirul Aqli Minan Naql, membebaskan akal daripada hadis. Naql tu hadis. Dia bawa beberapa hadis Bukhari dan Muslim yang pada dia bercanggah dengan akal. Maka dia kata, tengok Islam teruk, ni pemahaman literal. Antara dalil yang dia bawa tu, ada satu hadis riwayat Bukhari, Nabi didatangi oleh satu rombongan daripada luar Madinah. Rombongan ni, dia ni Muslim. So ditanya kat Nabi, mata sa'ah, bila akan berlakunya kiamat? Kata Anas bin Malik, kerana Anas ada dalam tu. Anas ni khadam Nabi, so dia ada dalam tu, ada dalam majlis. Nabi tengok kepada seorang budak yang umurnya lebih kurang aku, kata Anas. Nabi kata, in ya'ish hadha lam yudrikhul haram hatta taquma alaikum sa'atukum. Kalau budak ni hidup panjang, dia belum sampai tua, kamu telah, maknanya kiamat kamu akan menimpa kamu. Nabi kata, kalau budak ni umur panjang, dia tak sampai tua, belum cukup tua lagi, kiamat kamu akan timpa kamu. So dia ni baca hadis, dia kata apa? Hadis ni bohong, Bukhari bohong, ni bukan Nabi sebut. Sebab budak ni bukan dah tua, dah mati dah pun, tapi kiamat masih belum berlaku. Sebab Nabi sebut 1400 tahun dulu ni. Nabi kata budak ni tak capai tua lagi,
kiamat kamu akan menimpa kamu. Sebab tu kita nak faham hadis, jangan faham literal. Jangan tengok satu dalil, jangan tengok satu hadis, kita akan jadi golongan ni. Tentu apa takwilan yang sebenar untuk hadis ni? Macam mana cara nak faham hadis dengan betul? Caranya dengan kita kumpulkan riwayat-riwayat. Dalam Sahih Muslim, seorang perawi yang bernama Hisham ibn Urwah menyatakan maksud Nabi sa'atukum tu mati. Kerana perkataan saat ketibaan itu boleh membawa maksud kiamat dan boleh membawa maksud kematian. Sebab Hisham kata ya'ni mautakum, iaitu kematian kamu. Seolah-olah Nabi nak kata pada orang yang tanya pasal kiamat ni, hang tak payah tanya pasal kiamat lah, hang akan mati dulu, kiamat belum muncul lagi. Maka bahaya golongan-golongan yang hanya berpegang kepada literal semata-mata. Cukup bahaya. Dan yang ketiga, Islam tangani supaya kita dapat bendung sifat ekstrim ni apabila Islam meletakkan satu bab yang dipanggil sebagai ijtihad mu'tabar, khilaf mu'tabar, perbezaan yang diraikan dalam Islam. Bahkan Islam kata kalau satu orang mujtahid berijtihad dan cukup syarat ijtihad, kalau salah pun dapat pahala. Kalau betul dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Maka supaya Islam suruh kita berlapang dada dalam masalah ijtihad. Ijtihad mu'tabar ni kita kena lapang dada supaya kita tak mentabdi' ataupun mentafsir ataupun mentakfirkan seseorang. Supaya kita tak kafirkan orang suka-suka, tak kata golongan tu ahli bid'ah suka-suka, kita tak kata dia fasik suka-suka. Kalau itu dalam daerah khilaf yang diraikan, khilaf yang diiktiraf. Contoh, saya pergi satu masjid dekat negeri entah berantah, kan? Saya ganti orang. Kebetulan ustaz yang kuliah kat situ dia tak dapat datang, so saya ganti ya. Saya cerita bab sirah Nabi. Sebab kebetulan masa tu saya tengah menulis tesis saya memang pasal sirah pun. Jadi saya ceritalah berdasarkan kepada kajian dan penilaian. Riwayat yang kata Nabi kahwin dengan Khadijah umur 40 tu kurang kuat, kerana dia riwayat Waqidi. Waqidi ni okey kalau riwayat dalam sirah, tapi kalau dia bercanggah dengan perawi yang lain yang lebih kuat ingatan dia daripada dia, maka riwayat dia tertolak. Dan riwayat Ibn Ishaq lebih kuat, kerana Ibn Ishaq sebut umur Khadijah 25. Siapa ada rancangan nak kahwin 40 kena ubah plan. Ada dia nak cari calon umur 40 kan, so kena ubah plan, cari yang 25. Tapi tak ada, Nabi kahwin dengan Aisyah muda pun. Bukanlah satu-satunya sunnah kahwin dengan calon isteri umur 40 tu kan. Tapi saya nak ceritalah mana penilaian yang saya buat, dan ulama-ulama hadis yang lain pun seperti Akram Al-Umari juga setuju, mengatakan umur Khadijah ni 25, kerana riwayat tu lebih kuat, riwayat Ibn Ishaq. Riwayat Waqidi tak kuat. Dan lebih logik, sebab Nabi dapat anak dengan Khadijah ramai. Kalau umur 40 dia tak produktif sangat, kan? Betul tak? Setuju? Doktor ada doktor sini. Saya tengok orang semua muka lain, macam tuan-tuan anda sekarang ni kan? Semua muka pelik je kan? Sesat ni. Tuan-tuan, ini tak ada kaitan dengan akidah pun. Adakah dengan kita percaya Nabi kahwin dengan Khadijah umur 25 kita masuk syurga? Ia hanyalah kajian sejarah. Dia tak ada kaitan dengan akidah pun.
Maka mula ramai yang bising kat belakang. Dia kata kalau Tuhan nak jadikan apa salah? Tuhan boleh jadikan umur 40 anak ramai. Kita kata memanglah. Kalau Tuhan nak jadikan umur 100 pun boleh beranak lagi. Tapi kita berbicara tentang logik, bila mana dalil tak ada yang mengatakan Allah Ta'ala bagi keajaiban pada Khadijah. Kalau ada dalil ala ra'si wal ain. Ni kita bincang tentang dalil. Dua dalil, satu dalil tak kuat, satu dalil kuat. Kita nak ambil dalil kuat, lepas tu kita jadikan satu dalil lain sebagai penyokong, akal menyokong dalil ni yang kuat ni. Okey. Saya tak ada kata pun siapa yang kata Khadijah umur 40 sesat, saya tak kata. Cuma saya kata macam agak kurang tepat sikit lah. Tapi yang lain ada sebahagian nampak okey. Dia minta saya jadi imam. Saya kata saya tak mau jadi imam, suara saya tak sedap. Minta imam lah jadi. Tak apa Ustaz, saya ni mengidam. Saya pun terkejut. Ni kalau dah mengidam lain macam ni kan. Tak apalah saya jadi imam. Bila jadi imam, tuan-tuan, kita semua tahu nak baca bismillah slow ke kuat ke, ini benda khilaf mu'tabar, khilaf yang diraikan, kerana hadis berbeza-beza dalam isu ni kan. Ada yang kata bismillah kuat, ada yang kata bismillah slow. Yang kata bismillah kuat ni mazhab Syafi'i lah. Yang kata bismillah slow ni ramai ke ulama, Hambali, Maliki kalau tak silap, Imam Bukhari juga. Kebanyakan ahli hadis bismillah slow. Ibn Qayyim kata dua-dua okey, tapi biasanya bismillah slow. Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad. Tapi syekh saya Syuaib Al-Arnaud tak setuju. Dia masa dia tahqiq Zadul Ma'ad, dia kata tak, riwayat-riwayat yang kata bismillah kuat tu dhaif, kata dia lah. Tapi benda ni perbezaan yang khilaf yang diraikan. So siapa yang baca bismillah kuat silakan ikut Syekh Imam Syafi'i, siapa yang baca bismillah slow pun silakan, tak ada masalah. Tak payah kita nak sesat-sesatkan orang. Semua beramal berdasarkan pada keyakinan dia. Saya pun baca bismillah slow lah, sebab saya yakin yang tu. Keluar daripada masjid, dia kata siapa panggil imam sesat ni? Imam tua, satu imam tua. Dia kata siapa panggil pak imam sesat ni? Saya masih dalam kereta lah, saya nak keluar. Tapi saya fikir kalau saya bergaduh dengan orang tua, nampak saya pula tak cerdik pula kan. Saya pun start kereta balik, saya telefon pada orang yang jemput saya kata minta maaf lah. Dia kata tak apa Ustaz, kita dah bagi ilmu, orang tak mau terima, macam mana? Nak buat macam mana kan? Ajaib. Benda khilaf yang diraikan, kita punyalah pegang. Kita punyalah tak boleh nak berbeza. Tapi benda khilaf yang tak diraikan, kadang-kadang kita biasa je. Saya ambil contoh tuan-tuan, kita dengan Syiah. Kita dengan Syiah ni perbezaan diraikan ke tak? Tak diraikan. Sahabat-sahabat dikatakan kafir oleh kitab-kitab Syiah. Tapi kita bila beza dengan Syiah, apa nak gaduh-gaduh, kita Islam semua. Masa tu dia pandai pula khilaf. Maka kita meletakkan salamatus sadri, berlapang dada dalam isu khilaf ni di salah tempat, maka kita akan jadi ekstrim. Kita akan menyesatkan orang yang tak sama pendapat dengan kita. Tu bahaya. Kalau hanya baca bismillah slow jadi sesat. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan bersemayang belakang siapa? Tuan, kita semayang kat Mekah, belakang siapa? Bismillah slow ke bismillah kuat? Dia kata tak apa, kat Mekah tak apa, lain. Kerana kita bayarkan agama lain dekat sana tuan. Agama sama ya tuan-tuan. Cara dia macam mana? Semua yang saya sebut ni cara yang mudah untuk kita rangkumkan macam mana Islam nak memperbaiki sifat ekstrim dalam beragama dan sifat ekstrim terhadap orang. Caranya dengan berilmu. Maka sebab tu Islam suruh kita ni berilmu. Dan cara berilmu banyakkan guru. Sebab tu ulama hadis dulu memperbanyakkan guru-guru mereka. Kata Ibn Hibban ketika mana dia menulis Sahih Ibn Hibban, dia kata aku mengumpulkan dalam Sahih ini riwayat-riwayat yang aku terima daripada 1000 orang guru, daripada Isfijab. Isfijab ni dekat Asia Tengah, sampailah ke Iskandariah di Mesir.
Kita berapa guru kita tu? Kadang-kadang guru kita 2-3 orang, tapi Ibn Hibban 100 orang, 1000 orang, 1000 orang guru. Maka sebab itu Ibn Hibban, walaupun dia mengkritik kadang-kadang pandangan yang berbeza dengan dia, tapi dia tak pernah, dia jarang kata sesat. Dia cuma kata silap dan salah. Maka begitulah kita bila ada ilmu ini. Man kasurat tila'uhu qalla i'tiraduhu. Sesiapa yang banyak ittila', banyak belajar dan banyak buka kitab, banyak tahu perbezaan para ulama, maka sedikitlah dia nak menyesatkan orang lain. Sedikit dia nak bantah orang lain. Sifat nak bantah tu sikit. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar tu dulu untuk malam ni. Ada soalan kot? Ada soalan? Bismillah. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, cukup dulu untuk malam ni. Terima kasih atas jemputan dan terima kasih atas saya tengok kehadiran yang ramai. Alhamdulillah. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau saya ada sebut perkara yang menyinggung tuan-tuan ataupun saya terkasar bahasa ataupun tersalah bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.